sepanjang pemerintahan Kerajaan Madani lebih kurang dalam 3 tahun lebih apa yang kita nak perkatakan sekarang, banyaklah perubahan yang diberi oleh kerajaan sekarang. Salah satunya Sara dan juga Budi Madani, salah satunya yang boleh mengurangkan bebanan untuk rakyat daripada kerajaan terdahulu. Nampak banyak juga perubahan, dapat bantuan dengan dapat macam-macam skim seperti itu STR, Madani apa semua. Kita kata extra money lah, extra money daripada duit yang ni kan, untuk daripada Sara dibeli kelengkapan. Selama 3 tahun ni kerajaan tu memang baik untuk inisiatif untuk rakyat lah, yang termasuk untuk minyak, lagi satu STR, yang kebanyakan tu sekarang dapat bantu semua rakyat lah. Bantuan tu dapat sikit juga untuk tampung kita punya perniagaan, rasa senang hati lah. Lagi satu yang Jalan Ramah. Jalan Ramah tu memang sambutan cukup baik sekarang tu. Daripada Budi Madani tu, daripada segi minyak kan, kita satu tu itulah mengurangkan bebanan itulah. Salah satunya mengurangkan bebanan rakyat. Lagi satu yang lagi satu yang minyak subsidi tu. Memang bagus lah untuk orang rakyat. Sekarang apa info pun kita dapat dah, macam dari YouTube lah, apalah, berita semua dapat senang sikit. Sebab kita dapat info yang betul, tak ada yang menipu-nipu kan. Memang sekarang bagi cakap terus terang bagi orang rakyat faham dengan cara untuk terbuka bagi semua orang rakyat yang tahu. Seperti yang digital, yang transfer apa tu semua tu, dapat mengurangkan bawa cash kita. Di Alostar sekarang memang nampak kemudahan, jalan raya, jalan-jalan semua turap dengan baik, dengan lampu jalan pun kita nampak sudah pasang semua elok lah. Kerajaan apa yang kerajaan dah buat sekarang ni bagus. Kalau boleh tu kita nak benda ni diteruskan hingga daripada masa ke semasa akan datang. Kita pun tak tahu kan kita punya ni macam mana, tapi kalau boleh tu diteruskan lah.